non standard. Jadi mono standard lah yang tak boleh, kita boleh pakai. Semua terlalu lembut untuk motor yang spek dan tinggi-tinggi ni. So bila kita bawa laju, dia memang gambar lalu nak tangan aku baik. Atas kesilapan aku sendiri. So alright, ayo kita pasang yang RCB. So aku nak korang tengok perbezaan dia. This is kilang punya mono dengan ini yang aftermarket punya mono lah. So korang tengok sendiri dari segi dia punya panjang dia lah. Ini adjustable adjustable. So ini yang Y15 punya. Ini yang standard kilang LC punya lah. So ini lagi panjang. Plus dia adjustable. So memang korang boleh adjust kat sini lah. Kalau ni tak boleh. Yang standard kilang punya tak boleh. Melainkan kalau kau nak beli Kayaba punya, KYB punya mono boleh. Tapi ada yang adjustable punya. Tapi bukan yang standard kilang LC. Standard kilang LC memang tak boleh nak adjust. So ini boleh adjust. Apa? Untuk ketinggian dia aku tak kisah. Jom kita try pasang.
Alright, selesai sudah pemasangan mono. So, ayo kita pasang cover set. Tapi sebelum tu guys, aku nak set dulu timing. Sebab timing motor aku terlalu rendah sangat. Sampai azab berhenti je motor nak mati. Azab berhenti je motor nak mati. So aku nak kena adjust sikit sebelum kita pasang everything. So korang layankan dulu video ni. Selesai sudah. So sekejap lagi kita tengok bila dah siap pemasangan semua. Aku set semua cun-cun lah. Aku set timing sekali. So nanti tengok kita boleh adjust dia punya tahap kekerasan dia. Nanti kita tengok lah. So untuk tahap kekerasan mono ni, first thing first aku akan bagi tahu, kau tak boleh nak ikut macam orang. Kau memang kena R&D sendiri. Kau kena tengok dari segi berat badan kau sendiri. So memang kau tak boleh nak ikut orang. Ini memang kau kena try sikit. Kau kena naikkan motor, try sikit, naikkan motor. Ini memang kena R&D sendirilah untuk mono yang adjustable ni. So apa-apa nanti korang tengok lah full pemasangan nanti. Alright bosku. Alright bosku. So selesai pemasangan. Alright, handsome bosku. So untuk mono yang ni, seperti yang mana aku cakap tadi, ni adalah mono Y15 adjustable racing boy punya mono. So kalau nak compare dengan yang ni lah kan, yang ni lagi tinggi sikit, so tak apa, ni memang aku adjust tinggi. So lagi tinggi lagi berbanding yang standard punya mono. Plus kita boleh adjust dia punya tahap kekerasan mono ni lah. So ada button kat sini, macam mana yang tadi aku tunjuk korang. Kalau tolak ke kiri dia lembut, kalau tolak ke kanan dia keras lagi. So untuk mono sebegini orang kata dia lebih safety sedikit lah kan. Lebih-lebih lagi kalau motor dah laju, tak nak nanti berlalu tengah laju tiba-tiba mono lembut, jalan pula berlalu, goyang-goyang motor macam naik kuda. So orang kata dari segi safety tak, orang kata terlalu memberasangkan lah. Sudah tukar dah. Alright bosku. So untuk video kali ni itu saja daripada aku. So insyaAllah kita akan try test ride bagaimana rasa dia dengan mono yang baru ni. So apa-apa pun jangan lupa tekan butang subscribe dengan butang thumbs up for this live video bosku. So insyaAllah dari semasa ke semasa aku akan update apa lagi yang perlu kita buat ni untuk LC135 ni. So geng-geng laici, thumbs up untuk anda semua bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita buat kerang.